pening kepala nak cari earbud murah tapi nak dapat kualiti yang macam mahal. Recommend untuk korang brand daripada Yimpace. Korang jangan pandang dekat dia punya brand tau. Hampir dekat lah dengan brand Asus. Setengah orang dia ada limit dia punya bajet dia tau. So kalau korang banding dengan harga yang macam ni, RM20, RM30, jenis open ear ni, lebih baik korang tambah sikit. Bass itu lebih nice dan penam mic noise reduction dia sangat baik. Actually dia dapat bass yang punch dengan noise reduction yang sangat baik. Ya, kalau korang ada 8dB, tong bunyi bising dan korang boleh bercakap. Ya, walaupun dia rejam dekat dia punya bunyi bising tu, actually korang boleh bersembang dengan rakan korang. Yang tu antara satu kelebihan 48dB dekat Yimpace. Nama mungkin entah apa-apa